Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rempeyek yang Cik Roh dah balangkan. Tinggal kita hantar ke kedai-kedai sekitar Segamat. Jom kita tengok cara bancuhan dan bahan-bahan yang Cik Roh gunakan. Hari ini Cik Roh bancuk 6 paket, 4 paket tepung beras cak teratai, 2 paket tepung ubi. Sepaket tu isi setengah kilo. Hari ni kita bancuh 2 kilo tepung beras dan 1 kilo tepung ubi. Kebetulan pula tak muat pula dekat besen ni. Cik Roh suka air dulu tahu. Sepaket tepung, setengah kilo tepung, air dia 1.700 ml ke bawah. Kalau lebih lagi boleh tapi terlalu nipis. Bawang putih lebih kurang 10 ulas, boleh kurangkan. Buah keras 3 biji. Lada putih 1 sudu makan. Garam 1 suduti. Ajinomoto 1 suduti. Rasa Reiko 1 suduti. Air kapur 1 suduti. Santan, Cik Roh guna santan kotak lebih kurang 100 ml. Untuk setengah kilo tepung tadi. Bahan yang kita nak blend hancur adalah bawang putih, lada putih, buah keras. Blend hancur dengan air yang kita sediakan. Yang kita nak blend kasar adalah ketumbar. Ketumbar 3 sudu. Jintan 1 sudu. Sudu makan Telur 2 biji. Kalau suka daun 5 purut, letak 10 helai. Buang tulang belakang. Yang ni kita blend kasar. Santan untuk sepaket masukkan 100 ml. Kalau kotak kecil tu isi dia 200 ml. Biasanya kalau Cik Roh buat 3 paket pun Cik Roh akan masukkan satu kotak tu. Santannya tak perlu banyak-banyak pun Okey, dah masukkan semua bahan. Kita kacau. Tepung ubi tu dia agak mengerah sikit Kena kacau betul-betul. Dia akan, bila kena air dia akan beku kat bawah kanjinya. Jadi kena kacau betul-betul. Sebelum kita masak sebelum kita tuang atas kuali burger. Lepas ni, inilah bahagian yang paling menyeronokkan. Adunan diseduk, dituang di atas permukaan kuali burger yang panas sehingga membentuk kepingan rempeyek. Selepas itu akan dialihkan masuk ke dalam minyak panas untuk digoreng sehingga kaedah ini membantu menghasilkan bentuk yang lebih sekata dan cantik. Tapi tak adalah macam kita guna pencetak bulat-bulat Dia tak adalah sama sangat tapi alhamdulillah hasilnya memuaskan, cepat dan mudah. Cik Roh gunakan cara macam ni. Korang pun boleh cuba. Rempeyek perlu dibalikkan supaya masak sekata di kedua-dua bahagian. Apabila sudah cukup garing, ia diangkat dan ditoskan terlebih dahulu sebelum dibungkus. Kita lakukan proses yang sama sehingga habis. Kali ni Cik Ros menggoreng rempeyek. Sebenarnya bukan selalulah Cik Ros gunakan deep fryer ni untuk menggoreng biasanya Cik Ros gunakan kuali yang besar. Rasanya lebih selesa, lebih mudah jika kita goreng dalam kuali yang besar daripada menggunakan deep fryer ni. Biasanya deep fryer ni Cik Ros gunakan untuk menggoreng ayam, ayam penyet, ayam gepuk, untuk menggoreng pucuk ubi. Apa pun menggunakan deep fryer ni memang mudah, masaknya rata. Cuma ruangan untuk kita menggoreng tu macam agak terhad sikit lah Cik lagi suka pakai kuali yang besar. Apabila sudah cukup garing rempeyek ni, kita angkat dan toskan terlebih dahulu sebelum dibalang ataupun dibungkus. Biasanya rempeyek ni kita akan biarkan semalam hingga 2 malam dalam bekas yang besar. Lepas tu barulah kita balangkan. Sesiapa yang tak pernah mencuba lagi, korang buat rempeyek menggunakan kuali burger ni, sila cuba.
Dia sangat mudah bagi Cik Roh lah Dia tiada serdak, boleh dikatakan tiada serdak, kurang serdaknya. Sedikit sahaja serdaknya, walaupun kita buat banyak macam hari ni Cik Roh buat 6 paket. Serdaknya dalam segenggam macam tu. Jadi kurang terbuang jimat bahan-bahan kita. Kalau nak dibandingkan dengan cara kita tuang tepi kuali sangat-sangat berbaloi lah. Macam mana pun korang pandai tuang tepi kuali, serdaknya boleh dikatakan banyak jugalah. Sebab Cik Ros 30 tahun pengalaman buat rempeyek tepi kuali. Okay, terima kasih yang tengok sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe supaya dapat perkongsian seterusnya daripada Dapur My Kitchen. Di My Kitchen, kami bukan saja berniaga, kami berkongsi ilmu dari dapur. Semoga setiap perkongsian ini memberi manfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.